Alhamdulillah, tahniah kepada semua parent yang dah tukarkan duit simpanan anak-anak kepada emas untuk simpanan jangka masa panjang. Anak-anak ni lama lagi nak guna duit. Jadi untuk simpanan jangka masa panjang, tindakan yang terbaik adalah simpan dalam bentuk emas. Bestnya di akaun Gap Public Gold, kita boleh simpan emas serendah RM100 untuk anak-anak. Sangat mudah dan murah, iaitu anak-anak boleh buka akaun Gap Junior. Seawal umur 7 hari pun dah boleh buka akaun emas untuk anak-anak. Parents boleh simpan emas untuk anak-anak serendah RM100, tak ada komitmen bulanan. Terpulang kepada parent nak simpan dia dalam akaun ataupun nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Bila nak guna duit, terus jual kad emas ni dan boleh gunakan duit tersebut untuk dana pendidikan anak-anak. Sangat mudah kan? Jadi parent yang bijak, ambil peluang hari ini untuk tukarkan duit simpanan anak-anak ke dalam aset emas yang lebih bernilai untuk simpanan jangka masa panjang. Nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, boleh terus klik link di bio ataupun klik pin video untuk 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Dan saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan kewangan. If you learn something, please comment.